Yalah, right. Jadi kita akan tengok emas dan hartanah ni daripada tiga perspektif berbeza lah, right. Okay, apa dia tiga perspektif tu, right. Okay, dari segi hak milik, okay, dari segi kecairan, okay, and dari segi pengurusan, right. Kita kupas satu-satu, kita tengok apakah yang terbaik. Okay, perlu tak? Terima kasih Dr. Akilah sudi join saya tak seberapa ni, right. Terima kasih Encik Ruby, terima kasih Black Rose juga join. Maybe boleh tap screen support saya sama, right. Okay, Cik Syihah lagi. Okay, so kita balik pada topik saya hari ni, right. Okay, Ceci siapa ni, right. Okay, Ceci juga join. Okay, daripada mana anda semua ni, maybe boleh inform kat sini, right. Saya juga nak tahu anda daripada mana, right. Okay, kita balik pada topik saya. Okay, kita kupas emas dan hartanah. Okay, nombor satu sekali dari segi possession ataupun hak milik, right. Okay, emas, untuk hak milik emas ni tak se-complicated untuk property atau hartanah, right. Untuk emas, tahu tak, anda boleh dapat possession untuk emas ni serendah RM100 sahaja. RM100 sahaja, right. Dengan platform yang established, right, anda boleh dapatkan emas, labur, simpan emas serendah RM100 sahaja, right. Jadi tak susah, right. Anda perlu dapatkan the valid link. Mesti dapat valid link daripada untuk daftar lah, ya, daripada introducer. Okay, setiap introducer public gold ni akan ada valid link untuk pendaftaran. Dapatkan daripada valid link ni, tak ada masalah, right. Saya adalah seorang PGBO, okay, registered authorized dealer public gold, right. Saya ada valid link, tapi anda di luar sana, you can pick whoever introducer you nak, diorang lah akan bagi valid link. Kenapa valid link tu mustahak? Valid link daripada introducer ni, kita akan ensure you link ni adalah sah, right. Kat luar sana banyak scammer-scammer. Maklumlah sekarang pun dah ada fake public gold punya bar, kan. Jadi kita kena lebih berhati-hati dengan siapa kita berurusan. Okay, setiap introducer akan ada PG code dia lah. Jadi anda boleh check, right. So setelah dapat valid link tu daripada setiap introducer, tak susah. Anda daftar, masuk dalam sistem, introducer ni akan bagi khidmat untuk membantu anda. Anda boleh buat pilihan, buat bayaran,